Sebenarnya dalam Quran pun Allah sebut bangsa kalau tak beriman paling khianat. Khianat ni bahasa Melayu kita juga, bahasa Arab pun sebut khianat juga. Munafik munafik. Ada orang Arab kalau tak beriman tau, Arab tu paling kufur, paling munafik kalau tak beriman. Nature dia tu khianat, orangnya khianat orangnya. Tuan-tuan ingat, orang Israel tu 7 juta. Orang Israel yang daftar lebih kurang 7 juta. 1.7 adalah orang Arab yang dapat kerakyatan Israel. Tuan-tuan kalau pergi sana terkejut tau kadang-kadang. Saya pernah tanya orang Arab yang jadi rakyat Israel, kau apa hal jadi rakyat Israel, sokong kerajaan Israel? Dia kata, cuba kau fikir. Dia suruh saya fikir pula. Syria perang, miskin. Iraq perang, miskin. Algeria perang, miskin. Mana negara Arab yang kaya? Kami duduk di sini sekarang. Okey, makan okey, kerja okey. Orang yang sokong Israel. Ada yang menjadi askar Israel pun ada. Tonton sini 1948, antara yang menjadi tentera Israel, bukan Israel tau, ada orang-orang Arab yang khianat. Kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satu pun negara yang mengirimkan bantuan senjata, tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak ini? Kenapa tak ada yang menolong? Sudah 1946 Israel datang. Sampai sekarang tahun 2023. Dari 46 ke 2023. Pokoknya lama lah udah. Sekaranglah kita baru sadar Palestina melawan Israel sendirian. Kenapa? Karena memang satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah oleh Israel hanya Palestina. Paham? Kenapa dia tidak ditolong? Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan Israel. Satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah Israel cuma Palestina. Yang lain terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara pemikiran. Sehingga dulu orang Islam ni punya tanah jajahan yang luas, besar. Kalau sebut dulu Syam, kalau sebut Syam tu orang tahu Syam ni luas. Tapi hari ni bila sebut Syam, ada anak-anak kita tak tahu Syam tu merujuk kepada negara apa. Kalau hari ni, kalau kata bumi Syam dulu, negara apa sekarang? Dalam tu ada Palestin, Lebanon pun masuk, Jordan pun masuk, sekali dengan Israel lah sekali. Israel, apa lagi? Syria, itulah bumi Syam. Luas. Tapi hari ini kita dah dipecahkan mengikut sempadan geografi dan polisi kenegaraan masing-masing. Ini aku bagi tempat. Ini nama dia Jordan. Ini nama dia Lebanon. Ini nama dia Kuwait. Kita tak kenal sebelum ni. Ini nama dia UAE. Ini nama dia Bahrain. Ini nama dia Oman. Ini nama tu nama ni. Ada sempadan geografi masing-masing. Walaupun Islam, ada polisi kenegaraan masing-masing. Jadi bila jadi apa-apa, kami tak boleh kacau lah. Walaupun dia saudara kami ada polisi pemerintahan kami. Liga Arab 14 kali mesyuarat pun, OIC 15 kali pun tak jadi. Tak jadi apa? Baik, negara Israel hak tak berapa nak besar tu dilingkungi oleh negara Islam ke negara kafir? Semua negara Islam jiran dia tu. Palestin Islam, Lebanon walaupun ada lah Kristian, Jordan Islam, Arab Saudi hak besar banyak minyak Islam, hak jauh sikit Syria Islam, hak luar sikit Iran Iraq Islam, Kuwait Islam. Semua negara Islam. Tapi selesai dah isu Palestin Israel sampai hari ni? Tak selesai. Walaupun ada lah bentuk bantuan tu, tapi tak selesai. Ni bukan nak angkat orang kafir. Tapi cuba tengok. Bila Rusia serang Ukraine, apa cerita? Rusia serang Ukraine bukan kata beratus-ratus tahun. 3 bulan sampai dah? 3 bulan. Sampai dah ke 3 bulan? Tu je tempoh. Tengok, kena serang, segala adik-beradik NATO, hantar terus dah. Ni hantar kereta kebal ke, ni hantar kereta perisai ke, ni hantar senjata ke, ni hantar peluru ke. Bantuan. Sebab apa? Geng mereka kena serang. Padahal jauh tu. Semua tu jauh dengan Rusia dengan Ukraine tu tengah ni. Ni kawasan Eropah Timur dah, mereka tu. Ni pun hantar. Berkenaan dengan Arab Saudi, satu benda aja. Bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem, sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya.
Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Di Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini law dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa 2 negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan track tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara salah satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih
dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Tuan-tuan, bila berlaku benda yang sama kepada umat Islam, belum tentu lagi hal ni dapat kita jaga dengan sebaiknya. Apa maksud saya? Mungkin ada yang masih kental sama seperti imam para sahabat dan sahabiah mempertahankan agama dia. Mungkin ada yang jadi macam siapa? Macam Ammar tadi, mula-mula tahan, akibat tak sanggup lagi menahan penderitaan, dia ambil jalan tadi. Menyebutkan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, tapi kerana terpaksa dan dipaksa. Dan sebahagian besar mungkin tak dam buat apa-apa lagi, baru ugut. Okey, aku mengalah. Okey, angkat bendera putih. Okey, aku turut apa yang kamu nak. Okey, aku turuti kemahuan kamu. Tak buat apa lagi, tak seksa lagi, baru orang ugut, baru orang acah. Ini juga akan bakal berlaku sekiranya ujian dan musibah ni mengenai sebahagian besar umat Islam. Tetapi tuan-tuan, jauh lebih daripada itu. Gambaran-gambaran yang diberikan di dalam sirah Rasulullah sebenarnya cukup kita jadikan iktibar dan panduan. Tetapi malam ni kita nak pergi lebih jauh lagi. Dan saya harap benda ni perlu ada papan putih baru nampak. Tapi tak ada pun tak apalah. Cuma takut bila saya sebut satu-satu nanti dia jadi blur. Dia jadi keliru untuk tuan-tuan ingat. Sebab kalau saya tulis senang, dia nampak. Lepas tu kita akan syarah, kita akan hurai, kita akan tafsir satu-satu. Dan malam ni insya-Allah kita akan guna pendekatan daripada satu kitab yang disebut Syarah Rasmul Bayan. Kitab ni cukup terbaik untuk para da'i-da'i dan pendakwah-pendakwah yang baru nak memulakan profession mereka. Macam ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz baru, pendakwah-pendakwah, da'i-da'i yang nak mendakwahkan orang lain dalam lapangan dakwah, saya syurkan ini antara kitab yang sesuai untuk dibaca untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti condition yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak, tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat.
Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut, tuan-tuan? Al-wahan. Al-wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi dari sudut pemaknaan yang sebenar, apa yang disebutkan oleh Nabi dengan al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut perkaitan tentang dunia, bila sebut dunia, tergambar paling awal ialah harta benda yang kita punyai dan kita miliki. Sama ada rumah, sama ada kereta, sama ada bangunan, aset tu, aset ni, property tu, property ni, kita panggil sebagai dunia. Dalam agama kita, Islam sebenarnya tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengejar keduniaan. Kerana kita hidup atas dunia, kita memerlukan sarana-sarana dunia ini untuk meneruskan legasi kehidupan kita sebagai pemudah caraan kita. Kita hari ni nak pergi mana jauh-jauh? Nak jalan kaki ke nak naik kereta, tuan-tuan? Kita nak naik kereta, tak salah pada kereta tu. Kita hari ni nak berteduh, takut kena hujan, takut kena panas, kita duduk dalam rumah. Hak panas pula, kita pasang kipas, kita pasang aircon. Dia tak salah semua benda tu. Yang jadi salah bila kita letak semua benda tu di sini. Kita nak guna dunia sekadar nak melengkapkan kehidupan kita. Bukan dia tu kita nak letak di hati, kita nak sayang sungguh-sungguh, kita nak bawa sampai mati. Yang jadi masalah hari ni, kebanyakan umat Islam dan juga turut dibimbangi diri saya sendiri terkena penyakit ni, iaitu bila kita cari harta banyak-banyak yang sebenarnya dibolehkan dan diharuskan dalam agama, kita letak semua benda tu di sini. Yang menyebabkan tempat di sini yang sebenar apa? Tempat yang sebenar di sini ialah mengingati Allah, mengingati Rasul. Tempat-tempat untuk kita mengasihi dan menyayangi agama, kita letakkan benda ni sekali dengan apa yang disebutkan di depan tadi. Yang menyebabkan bila di sini tempat dia akan dikasihi, dia akan disayangi. Kita nak jaga betul-betul, kita nak peluk betul-betul, kita nak dakap betul-betul. Bila terlampau kuat kasih sayang terhadap dunia, yang akan jadi ialah kita akan terlampau mencintai dia sehingga akan begitu sukar untuk melepaskan hati, jiwa dan perasaan kita terhadap dia. Bila orang dah terlampau cinta pada dunia ni, kalau boleh dia nak mati ke nak hidup? Oh, nak hidup lah. Kalau mati tak boleh nak gunalah semua hak duk cari selama ke ni. Kalau kita mati, tak boleh nak pakai lah hak kita duk cari bertimbun-timbun, beribu-ribu tadi.
Jadi biasa bila orang start mula cinta dunia, dia akan rasa galak pada kematian. Dan akan mula terbit pemikiran-pemikiran macam ni. Kalaulah umur aku 100 tahun lagi pun best. Kalau Allah sambung lagi beberapa puluh tahun, bagusnya. Sebab apa dah jadi macam ni tuan-tuan? Sebab sayang dah nak tinggal harta benda tadi. Sebab kalau kita mati, kalau kita meninggal, siapa akan guna pakai semua ni? Padahal hak kita nak tinggal tu pada bini kita. Hak kita nak tinggal tu pada anak-anak kita. Hak kita nak tinggal tu pada waris-waris yang berhak untuk difaraidkan harta-harta kita. Tapi yang jadi payah kerana apa? Kerana kita cari penat-penat, Allah nak tinggal ke orang pula. Kita cari letih-letih, nak tinggal ke orang pula. Kita pun dah di penghujung usia, baru nak menikmati kadang-kadang benda macam ni. Dulu duk pakai kereta buruk, kereta cabuk, umur-umur macam ni baru boleh pakai, hak selesa besar sikit. Duk 2 hari beli kereta baru, meninggal. Duk di hospital tu Allah, baru 2 hari masuk uat pula, tak boleh nak naik, tak boleh nak tu, tak boleh nak tenyih, tak boleh nak gonyoh, tak boleh nak uat, tak boleh nak lak. Duk teringat ke harta, duk teringat ke duit, sampai mati pun kita bawa lagi unsur-unsur dunia bersama dengan kematian kita. Ya benar tuan-tuan, bila ini berlaku, manusia akan goyah. Jadi mereka tak mau mati. Kalau boleh hidup selama-lamanya, lagi bagus. Kalau dulu musuh-musuh amat menggeruni dan takut kepada umat Islam dalam konsep jihad yang terkait dengan unsur peperangan, apa dia? Sebab umat Islam dulu bila mereka masuk dalam alam peperangan, dalam bab militer, dalam bab jihad, apa yang mereka cari daripada unsur dan konsep jihad? Mati syahid. Mereka nak syahid, mereka menginginkan syahid. Mereka kalau boleh pi ni tak balik dah. Kalau boleh pi ni, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Sedangkan musuh-musuh Islam jadi gerun kerana mereka mencintai kehidupan. Kita nak lawan satu manusia yang jenis tak takut mati ni. Kita nak lawan manusia yang bila dia masuk dalam perang ni, kalau boleh dia tak mau balik ni. Jadi mereka gerun dengan akidah-akidah dan kepercayaan-kepercayaan yang dipunyai oleh tentera-tentera seperti ini. Sedangkan mereka masuk dalam bidang peperangan, dalam bidang militer, mereka mengharapkan kehidupan. Balik dalam keadaan hidup, balik dalam keadaan tak kena jerangkap sama, balik dalam keadaan tak kena ambush, balik dalam keadaan anggota tak cacat, balik dalam keadaan anggota tak kena potong, tak kena kerat. Mereka rasakan kalau terkena benda-benda tadi adalah salah satu bentuk musibah dan penyesalan dalam hidup mereka. Dan kadang-kadang mereka sendiri tidak ada vision dan tujuan peperangan hanya kerana diarah semata-mata. Siapa yang arah mereka berperang? Pimpinan. Siapa yang mengarahkan mereka berperang? Ketua negara. Walaupun sendiri mungkin tentera-tentera itu tak menginginkan sekalipun peperangan dalam hidup mereka. Tapi kerana diarah, kerana dipaksa, untuk menaikkan legasi negara, untuk naikkan nama raja, untuk meluaskan tanah jajahan, memperluaskan wilayah dan sebagainya, mereka tadi digunakan. Ini yang berlaku. Dan akhirnya mereka gerun dengan grup-grup seperti ini. Dan ingat pesanan ni. Pesanan Saidina Umar inilah diguna pakai oleh musuh Islam hari ini, bagaimana nak bagi tekanan pada kita. Apa yang Umar pernah sebut semasa hayatnya? Ketahuilah sesungguhnya kita ini adalah suatu umat yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Islam. Tetapi sekiranya kita mencari selain daripada kebesaran dan kemuliaan Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Kita hari ini jadi macam ni sebab Allah muliakan kita dengan agama. Allah muliakan kita dengan akidah Islam. Tapi kalau satu masa kita cari kemuliaan lain selain daripada Allah, kita cari selain daripada Rasul, kita cari selain daripada Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Tapi
Tapi kalau tanya rata-rata umat Islam pun, mereka akan cari tak kemuliaan selain daripada agama, tuan-tuan? Tuan-tuan tak akan cari. Itulah jawapan yang saya nak dengar, itulah jawapan yang pasti saya terima. Tanya pada sesiapa pun, tuan-tuan nak cari tak selain daripada Allah? Tak akan. Selain daripada Nabi dan Rasul? Tak akan. Selain daripada agama ini? Tak akan. Tuan-tuan tak akan. Musuh Islam akan. Tuan-tuan tak mau tukar, musuh Islam mahu tukar. Jadi dia ambil frasa ini. Sekiranya kita cari selain daripada Allah, Rasul dan agama, pasti kita akan dihinakan. Yang ni mereka nak. Umat Islam terhina. Umat Islam akan mereka bunuh. Umat Islam mereka akan rosakkan dan musnahkan semahu-mahunya. Maka mereka perlu merancang strategi-strategi yang ampuh. Strategi-strategi yang penting, strategi-strategi yang kuat bagaimana nak menjayakan misi menghinakan umat Islam dan menjauhkan mereka daripada Allah, Rasul dan agama. Ya benar, kita hari-hari nak meningkatkan kefahaman pada tiga tadi. Tu yang tak berhenti kita ni. Dakwah hari-hari. Ustaz tu, ustaz ni, penceramah tu, penceramah ni, da'i tu, da'i ni. Tuan-tuan pun tak berhenti. Masjid tu masjid ni, surau tu surau ni, madrasah tu musalla ni. Semata-mata nak mempertingkatkan kefahaman dan ilmu tuan pada Allah, pada Rasul, pada agama, pada syariat. Tapi orang hak kita tak kenal. Yang disebut dengan istilah a'da'il Islam, musuh-musuh Islam, dia tak mau ini semua. Dia nak rosakkan kita, dia nak hancur dan musnahkan kita, maka strategi perlu dirancang. Kalau dahulu mereka menggunakan pendekatan kekerasan yang kita panggil militer ataupun askariyah dalam bahasa Arab, kebanyakan mereka tak pernah menang pun. Tengok perang Badar, menang ke kalah? Kalah. Perang Uhud, kita anggap seri. Hamraul Asad, kalah. Sebab tu kadang-kadang orang tuduh Islam ni zalim, kerana Islam ni disebarkan melalui mata pedang. Seolah-olah Islam ni agama paksaan, Islam ni agama ancaman. Tak masuk Islam, kami bunuh. Tak mau masuk Islam, kamu kena bayar cukai. Tak mau masuk Islam, kami paksa juga masuk Islam. Itulah gambaran-gambaran yang diberikan kepada Islam, sampai Islam dituduh apa? Teroris, penjenayah besar, agama paksaan. Tapi yang sebenarnya perang Badar, siapa serang siapa, tuan-tuan? Siapa yang mulakan dulu? Ya, memang pada awalnya rancangan Rasulullah cuma nak sekat dan menakut-nakutkan kafilah Abu Sufyan yang baru balik berniaga, yang melalui jalan pesisiran Madinah. Memang Nabi tak ada niat nak perang pun, cuma nak tunjukkan kekuatan. Dulu kamu halau kami, dulu kamu usir kami dah ada kekuatan hari ini. Jadi mereka berjaya ditakutkan sampai mereka berjaya balik. Tapi mereka tak puas hati, mereka datang dengan bala tentera. Jadi tanggungjawab Rasulullah dengan sahabat, bila orang, apa dia dah panggil, bila orang memberi kita merasa. Bila orang apa, satu lagi tu, bila orang cabar, kita terima. Peperangan berlangsung. Perang Uhud, siapa datang dulu? Depa juga, sebab tak puas hati kalah perang Badar. Depa juga, sebab semalam seri tak puas hati. Esok kan terusnya terjadi peperangan, tuan-tuan. Selepas perang Uhud, esok tu nama dia perang Hamraul Asad. Cuma kita jarang cakna dengan perang ni. Kalah juga, balik juga. Lepas tu hak lain tu kerana apa? Adakah kerana Islam paksa? Tak. Kita berperang kerana pengkhianatan perjanjian. Bani Quraizah mengkhianati janji dengan orang Islam, perang. Bani Nadir mengkhianati janji, perang. Bani Qainuqa khianati janji, perang. Lepas tu mereka pula, orang Madinah ni, pula panggil orang tu, panggil orang ni, akhirnya mewujudkan tentera bersekutu. Perang Ahzab pula. Dulu sama-sama janji nak bantu Islam, tiba-tiba dia pergi panggil orang luar, mereka jadi tentera bersekutu nak ganyang Islam. Kita yang zalim ke? Kita yang teroris ke? Kita yang mengancam orang ke?
Tapi kalaulah benda-benda ni berlaku dalam sejarah, siapa yang naik? Umat Islam dan agama Islam. Jahatnya umat Islam, terorisnya umat Islam, penjenayahnya umat Islam. Lepas tu nama agama Islam lah. Islam ni agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, agama kekejaman. Bila kita lihat dalam sejarah, asal penduduk Amerika dulu orang apa? Asal pribumi Amerika orang apa? Adakah orang Amerika sekarang? Tak. Orang Amerika tu, mereka memanglah halau, mereka buat macam-macam. Tapi bila mereka buat, pernah tak dinisbahkan perbuatan mereka atas nama agama? Atau masa tu orang yang halau tu memang Allah diniyun etis? Tuan-tuan rasa orang yang buat dekat orang Red Indian masa tu, mereka tak ada agama ke? Mereka ada agama tetapi agama tu tak diangkat. Mereka etis ke? Mereka Kristian masa tu? Tak ada agama ke Kristian, tuan-tuan? Kristian. Tapi naik tak nama tu? Tak naik. Masa pribumi Australia dibuat benda yang sama seperti Red Indian, yang jadi hari ni Mak Saleh Australia, benda sama. Tapi bila mereka buat, naik tak nama agama mereka? Tak naik. Dalam sejarah Perancis, dalam sejarah Britain, dalam sejarah di Spanyol paling banyak, tak naik nama agama, tak naik pemeluk agama. Tapi hak mana laginya kejam sebenarnya? Adakah Islam saja bila berlaku pada orang Islam kita nampak kejam? Bila mereka buat langsung ditutup sejarah. Bila kita buat naik nama umat Islam, bila kita buat naik nama Islam. Bila mereka buat, dia sebutlah sifat-sifat kemanusiaan, kebebasan, perjuangan, pengorbanan. Agama mereka timbun rapat-rapat. Ni berlaku. Kalau nak kira jahat ni, siapa pun boleh jadi jahat, tuan-tuan.